Saya sudah sebut dah beberapa kali sebenarnya pada ini, iaitu ini tentang muzik. Boleh jadi oleh kerana saya beberapa kali dah sebut, bagi saya muzik itu tak apa, tak ada masalah. Muzik apa-apa jangan sampai melalaikan, sudahlah. Jangan sampai tak semayang, jangan sampai terganggu hak-hak orang lain. Tidak ada apa. Jangan sampai membawa kepada kemungkaran, kepada perkara yang tidak baik. Itu pendapat dah, pendapat masing-masing. Ada yang tidak setuju, memanglah ramai. Memang ramai. Ada yang setuju, dia kata yang boleh muzik ini macam berbana ataupun kompang, itu saja. Yang ada di zaman Rasulullah, dia ikatkan dengan yang telah berlaku saja. Yang lain-lain tak boleh. Macam-macam lah pendapat. Macam-macam pendapat. Jadi sebagai responsnya mungkin ini penanya ni, dia kata antara hadis ada mengatakan akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, muzik, dan seterusnya. Mungkin dia tak berapa ingat itu. Tak apalah. Satu lagi, sebahagian dari umatku meminum arak dan membelinya ataupun tak jelas ni, nama lain, memberinya nama lain, memberinya nama lain, dan kepala mereka dilalaikan dengan bunyi-bunyian dan penyanyi-penyanyi wanita. Imam Bukhari, Ibnu Majah, Abu Malik Al-Asy'ari, ini ada riwayat ini, disebut. Ada yang berkata oleh itu muzik adalah haram, dan nasyid-nasyid itu seperti meniru koi Kristian. Apakah pandangan Ustaz tentang muzik? Secara ringkas saya sudah sebut dah. Bagi saya tidak ada apa. Bukan seorang dua, ramai juga yang seperti saya ni. Misalnya Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, mufti Azhar dahulu. Dalam fatwa Azhar memang tak apa, dalam batas-batas yang tidak mengganggu tanggungjawab tugas seseorang terhadap Allah dan terhadap manusia, dalam batas-batas itu, semata-mata alat muzik itu. Jangan campur yang lain. Jangan campur yang lain. Jangan kira minum arak sekali itu, berjoget, menari. Jangan kira itu. Semata-mata muzik dengan alat-alatnya. Kalau mengambil kira yang lain, itu kerana sebab lain. Sebab lain. Alat-alat itu sendiri untuk digunakan. Itu pendapat saya lah. Dan ramai lagi yang lain-lain. Sekarang ni saya bawa, kalau nak lah, saya bawa ini, walaupun saya tahu ramai juga yang kritik. Ini kitab Al-Muhalla jilid yang ke-9. Inilah rujukan utama, boleh dikatakan sejauh pengetahuan saya, kalau dalam bab muzik ini harus inilah rujukan utama. Jadi di sini ada 6 muka surat yang saya print, dan hadisnya yang dia bincang berkenaan dengan termasuk yang ini. Ini ada dalam Bukhari apa sebut, tapi Ibnu Hazm tak bincang detail sangat di situ. Saya boleh sebutkan secara ringkasnya. Yang Imam Bukhari sebutkan ini bukan di dalam hadis musnadnya, tetapi di dalam Tarjamatul Bab ni, dan dikemukakannya secara ta'liq. Di dalam Tarjamatul Bab ni, kedudukan hadis itu dia tidak sama dengan hadis Bukhari yang musnad. Yang dikatakan tinggi kedudukan Bukhari itu hadisnya yang musnad, yang ni yang lengkap, ada haddatsana itu. Bukan yang dia sebut di dalam secara ta'liq, di dalam tajuknya. Dan ini disebutkan di dalam tajuknya, bukan di dalam musnadnya. Itulah sebagai tambahan. Jadi Imam Ibnu Hazm di sini bawakan 22 hadis yang ada berkenaan dengan zahirnya menampakkan muzik itu haram. Dikatakan macam-macam lah. Macam masukkan tembaga yang cair dalam telinganya kalau orang dengar muzik, dan macam-macam lagi. Ini 22 hadis asar yang dia bincangkan sahabat yang zahirnya menampakkan haram. Dia kata tak ada satu pun yang jelas, tak ada satu pun yang sahih, termasuk yang disebutkan ini dalam Bukhari itu. Sebab itu munqati' katanya.
Walaupun ada yang menjawabnya, itu masing-masing ada lain pula yang jawabnya pula. Begitulah. Misalnya ni semua dia sebut ni. Di sini dia sebut kenapa tidak sahih? Kerana ada perawi ni. Kenapa di sini tidak sahih? Semua dia ada sebut. Jadi kalau nak tengok, boleh ambil ini. Boleh ambil ini. Jadi ini bukti kemudian boleh dikatakan ulama-ulama contemporary lah yang semasa ni, macam Yusuf Al-Qaradawi dan lain-lain, boleh dikatakan semua semakin kendur. Bahkan mereka mengatakan ini termasuk dalam harus. Jangan sampai melekakan. Jangan sampai terabai tanggungjawab tugas terhadap Allah dan terhadap manusia. Jangan sampai. Semua terima. Kalau semata-mata muzik, seperti Ibnu Hazm kata lah. Dia kata apa? Dia kata yang dia bincang tentang main catur apa ni semua ni kan, teruk lah, ada hadis tu teruk. Sebenarnya tak sampai ke situ, kata dia. Tak sampai ke situ. Ini bergantung kepada niat seseorang itu. Fajawabuna wabillahi ta'ala at-taufiq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata innamal a'malu binniyat, dan seterusnya hadis itu. Jadi sesiapa yang meniat dengan dengar lagu atau muzik untuk membawa dia, mendorong dia kepada maksiat kepada Allah, jadi fasik. Kalau ke situ maksud dia. Begitu juga segala benda yang lain selain daripada lagu, selain daripada muzik, macam itulah benda ni. Sesiapa yang meniat untuk melegakan jiwanya, perasaannya, dan bila dia lega, tenang, dia rasa rehat, tidak tegang, dia akan kuat untuk taat kepada Allah. Dia tak akan lupa itu, dan mencergaskan dirinya untuk melakukan kebajikan. Fahuwa muti' muhsin, kata dia. Orang ni taat sebenarnya, tidak termasuk dalam derhaka. Dan orang yang muhsin, buat baik, dia sebenarnya buat baik juga. Perbuatannya ini termasuk dalam hak, kata dia, dalam yang benar, bukan karut, bukan batil. Kalau dia tidak ada niat apa-apa, taat ke atau maksiat ke arah mana, tak ada niat apa-apa, maka dia jadi ucapan-ucapan itu jadi hampa, lara, benda yang melekakan begitu sajalah. Ini lagwun ma'fuun anhu. Benda yang lara macam ni kepada umum dia dimaafkan. Kelekaan macam ni, macam kita tengok hiburan, tengok main bola dan sebagainya. Ka khurujil insan ila bustanihi mutanazzihan, seperti seseorang yang keluar ke kebunnya untuk bersia-sia. Untuk bersia-sia, kata dia. Dan dia duduk di pintu rumahnya sambil memerhatikan sesuatu pemandangan. Seperti dia mencelup kainnya jadi warna lazwardi, warna langit biru, atau hijau dan sebagainya. Seperti dia menghulurkan kaki ataupun dia melipatkannya dan lain-lain perbuatan. Semuanya itu tidak menjadi kesalahan. Semuanya itu tidak menjadi kesalahan. Yang orang duk sibuk sangat dengan penuh yakin tu, apa asasnya? Inilah yang dia bahas. Tiap-tiap satu hadis itu dia bahas. Misalnya sebagai contoh, sikitlah kita baca ya. Yang pertama, hadis ruwina min tariqi Abi Dawud At-Tayalisi qala akhbarana Hisham an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salam an Abdullah bin Zaid bin Al-Azraq an Uqbah bin Amir Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, kullu syai'in yalhu bihi ar-rajul fa batil. Setiap perkara yang menyebabkan seseorang itu leka, karut benda tu, kecuali seseorang itu berlatih memanah ataupun dia mengajar, dia menjinakkan kudanya, mendidik kudanya, ataupun dia bergurau-gurau dengan isterinya. Itu sahaja yang hak, yang lain semua karut. Dia kata dalam sanadnya ada Abdullah bin Zaid Al-Azraq majhul, perawi ini tidak diketahui siapa. Lepas tu dia ada lagi dalam kitab dia sebut, ini pula dalam kitab di sini perawi dia siapa? Khalid bin Zaid majhul, kata dia.
Lepas tu dia bawa lagi yang ketiganya. Banyaklah sini. Banyak di sini Antaranya yang ketujuh, saya tak ada di sini, yang ketujuh dengan sanad dia tu, dia kata dalam hadis tu, kita terjemah terus, apabila umatku melakukan 15 perkara, pasti akan mereka ditimpa bala. Lalu dia sebutlah antaranya, mereka mengambil perempuan-perempuan penyanyi dan menggunakan alat-alat muzik. Maka pada ketika itu tunggu sajalah, masanya mereka akan diserang angin rihan hamra, angin merah, dan akan berlaku masah dan khasaf. Akan berlaku bumi ini tenggelam, dan masah ni jadi bertukar rupa manusia ni. Mungkin jadi kera ke, jadi babi ke, apa ke semua. Itu maksudnya. Dia kata dalam sanad hadis ini ada Lahik bin Husain dan Dirar bin Ali, wal Himsi majhul. Ini semua ni perawi-perawi majhul. Faraj bin Fadalah Himsi matruk. Ni perawi yang tidak dipakai. Jadi boleh dikatakan dari semua ni ada. Lagi antaranya yang ke-9, hadis Ibnu Mas'ud, innal ghina yumbitun nifaq fil qalb. Nyanyian itu menumbuhkan nifaq di dalam hati. Daripada Syekh Ajab Jiddan. Siapa dia Syekh ni? Tak tahu. Perawi dia. Lalu ada yang disebutkan oleh penanya di sini, hadis ini yang ke-10. Hadis yang ke-10. Riwayat itu daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa ramai manusia dari kalangan umatku akan minum arak. Mereka namakannya dengan bukan namanya, tukar nama lah, tapi hakikatnya arak. Dipalu ataupun gunakan alat-alat muzik di atas kepala mereka, dan penyanyi-penyanyi perempuan ada di atas kepala mereka. Allah SWT akan mengkhasafkan bumi, akan menenggelamkan bumi ini kerana mereka. Muawiyah bin Salih dhaif, kata dia. Ni perawi hadis ni. Kalau kita kata nak kata janji buruk ni ada semata-mata kerana muzik, tak boleh, kata dia. Bukan macam tu caranya. Begitu juga kalau tidak semata-mata kerana ada penyanyi perempuan itu. Kalau kita nak kira yang zahirnya, mereka ni tidak Islam tadi, menghalalkan arak bukan dengan nama dia apa itu, bukan Islam. Kalau Islam tak ada yang akan menghalalkannya, walau tukar nama macam mana pun. Ini cerita orang lain, ini cerita orang lain, bukan cerita umat Islam. Jangan kita kaitkan. Misalnya disebutkan fitrah, Sunanul Mursalin, 10 perkara termasuk dalam Sunanul Mursalin. Semua yang disebut dalam tu bukan semua yang wajib. Jangan kita ingat semua yang sebut itu yang wajib. Sama juga di sini, kadang-kadang dia sebut sekali sebab benda tu ada, tapi jangan kita hukum atas tiap-tiap satu tu haram. Haram tu kerana ada gabungan semua. Ini mesti yang difaham oleh faqih, ahli fiqh. Dia perhati benda-benda macam tu. Jangan kira satu pihak saja. Misalnya aurat perempuan, mahram bukan mahram, kita tak boleh lihat, haram kita melihatnya. Jangan pukul semua begitu. Kepada doktor tak apa, kita kena tengok begitu, ada sebab. Jadi haramnya itu bukan haram zati, bukan haram benda tu sendiri, tapi haram kerana ada benda lain. Dia beza. Macam babi itu haramnya haram zati, kita buat macam mana pun, goreng ke, buat sup ke, apakah haram, tak boleh sebab zat dia tu. Tapi macam melihat perempuan, aurat perempuan, bukan tak boleh, bukan melihat itu ataupun bahagian anggota perempuan itu memang haram dilihat dalam apa keadaan pun. Tidak, suami tak apa kan? Jadi haramnya melihat itu bukan kerana benda tu sendiri, tapi kerana benda lain. Ini benda yang kena faham. Kadang-kadang dia campurkan sekali semua. Begitu juga doktor, tidak suami pun doktor boleh. Dah perlu, kalau tidak nak bubak macam mana?
kita kena fikir dari segi muzik ni sama juga dengan anjing yang saya selalu kemukakan. Jangan tengok dalam sudut yang sempit. Jangan tengok gitu. Kita kena tengok berapa banyak sekarang negara-negara maju nak menyuburkan tanaman, mereka guna muzik. Kita kena mendahului mereka dari sudut itu. Itu yang positifnya. Ada yang baiknya, tapi kebanyakan diguna untuk maksud tidak baik, mendorong kepada yang tidak baik, bukan kerana muzik itu sendiri. Sebab itu Ibn Hazm kata niat, terpulang kepada niat. Berapa ramai kita tengok, saya duduk di India selalu biasa tengok ni pandai main sunai, dia boleh panggil segala ular mari, muzik boleh bubat orang sakit, orang yang kena patukkan ular tu bisa boleh mati. Dia tiup seruling dia, sunai dia tu, semua ular mari, yang bersalah tu mari akan hisap. Bila dia hisap, dia akan mati. Yang dipatutnya akan sedarkan diri. Muzik, kita kena faham itu. Orang zaman dahulu dia panggil, saya pun tak tahu bahasa surat ni apa dia kata, burung wak-wak. Tahu wak-wak? Apa bahasa surat? Wak-wak juga. Zaman dahulu dia ada alat muzik dia untuk panggil dia mari, mudah kita nak tangkap. Muzik. Semua banyak kan muzik ni, faedah dia yang baik-baik. Kalau kita haramkan alat itu tu, tak boleh nak guna langsung dah. Orang zaman dahulu dia main gendang, sejenis gendang, dia palu untuk nak panggil kancil, pelanduk apa semua, dia mari dekat, senang nak tangkap. Guna muzik juga. Itu yang kita kena faham. Sudut positif dia. Kita tak majukan yang itu. Siapa suruh? Kita orang Islam sepatutnya majukan yang itu. Jadi jangan kata benda alat itu. Yang kita bincang alat itu bukan maksud. Maksud tu kalau baca Quran nak menunjuk-nunjuk, boleh pahala? Tak boleh. Dosa juga. Jadi benda ini yang kita kena perhatikan. Tengok dari sudut positif dia. Macam anjing, kita tengok dari segi najis dia saja kena basuh 7 kali, yang susah dia saja, yang baik dia kena tengok juga. Dalam Quran sampai kita tak sempat sembelih pun, kalau yang diburu olehnya kita halal makan. Itu kelebihan dia. Ada di negeri-negeri yang bukan tempat kita, negeri-negeri salji, dia guna untuk tarik kenderaan dia, untuk jalan di atas salji. Itu kegunaannya. Kalau kita haramkan terus, susah. Islam ni untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa sampai akhir zaman, bukan untuk satu masa. Jangan kerana ada orang yang guna muzik untuk maksud-maksud yang tidak baik, kita inilah akibatnya. Masalah anjing pun begitu juga. Akhirnya umat Islam ketinggalan. Orang kafir pelihara anjing itu, dia jaga, dia didik, dia asuh anjing itu sampai beratus ribu harganya. Kita tak tahu. Padahal dalam Quran sebut. Sebab kita takut kepada bayang-bayang, tak pergi kepada hakikat sebenar. Bagi saya tidak ada apa. Ini antara itu. Kalau nak tengok boleh tengok lah. Nak photostat boleh. Saya bagi. Ini jilid yang ke-9, muka surat 55 sampai 63. Jadi ringkas, secara ringkas tu. Kalau tak lagi, sebab dia 22 hadis, satu-satu dia jawab. Kalau kita kata ada orang yang jawab pula, ada orang lain yang jawab pula, itu tak habis. Ini masalah khilaf paling tinggi. Nak pakai, tak mau pakai, tak apa. Seperti yang lain-lain lah. Bukan benda tu wajib. Tapi kena tengok dari sudut positif dia. Tengok dari sudut positifnya. Situ. Wallahu a'lam.